Kelantan sebenarnya negeri yang indah dan syarat dengan sejarah seni pertukangan. Pelancongan mungkin menjana pendapatan, tetapi seni dan budaya membentuk jati diri kita. Namun terlalu ramai seniman, pemuzik dan juga penggiat warisan berjuang dengan sumber yang terhad. Hidup atas semangat, bukan sokongan. Jadi saya ingin merakamkan tahniah kepada Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan yang juga dikenali sebagai Aswara dan juga rakyat Kelantan atas penganjuran Festival Wayang Kulit Kelantan seperti yang telah dilaporkan bernama baru-baru ini. Kelantan sebenarnya negeri yang indah dan syarat dengan sejarah seni pertukangan serta budaya yang mendalam. Jadi festival ini bukan sahaja menghidupkan warisan tetapi juga memperbaharui semangat kebanggaan bangsa. Namun satu festival tidak mencukupi, maka saya bertanya, adakah MOTAK akan menubuhkan dana tahunan khusus bagi menyokong festival seni dan budaya bagi setiap negeri seperti Wayang Kulit di Kelantan, Rainforest Music Festival di Sarawak dan juga Georgetown Festival di Pulau Pinang. Jika kita mahu warisan hidup, kita mesti melabur secara konsisten dan juga ikut bermusim-musim.